Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Kamu semua sudah bersedia ke? Wah, dah sabar nak Kita belajar. nak belajar apa hari ini, cikgu? Yeay. Baiklah murid-murid, cikgu ada satu video pendek untuk kamu. Jadi tengok betul-betul ya dan cuba teka apakah maksud atau mesej yang ingin disampaikan. Aur bermaksud buluh atau bambu, sejenis tumbuhan yang beruas serta mempunyai batang yang keras. Ia di antara tumbuhan yang memerlukan air yang banyak untuk hidup subur. Justru, pokok buluh atau aur biasa dijumpai di tepi sungai atau disebut di tebing sungai. Dengan tumbuhnya aur atau pokok buluh, akarnya akan mencengkam tanah tebing supaya tidak mudah terhakis dan ditolak air yang mengalir deras masuk ke dalam sungai. Contohnya seperti ketika hujan lebat. Tanpa cengkaman akar aur yang menyokongnya, sudah pasti tebing akan mudah runtuh. Akan kelihatan ramai jiran-jiran lain yang meluangkan masa serta tenaga untuk menjayakan majlis tersebut. Bukan itu sahaja, jika terdapat jiran mereka yang sakit, mereka akan memasakkan makanan dan menziarahi jiran itu. Ada yang sudah dapat teka? Apa yang kamu faham dan nampak dalam video sebentar tadi? Kerjasama. Tolong-menolong. Bagai aur dengan tebing. Betul. Sebenarnya video tadi menggambarkan peribahasa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peribahasa. Peribahasa, kata-kata indah yang penuh makna. Definisi peribahasa ialah merujuk sesuatu ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan mengandungi pengertian atau makna tertentu. Antara contoh peribahasa yang cikgu dapat kongsi ialah seperti katak di bawah tempurung, bagai tikus membaiki labu, seperti cendawan tumbuh selepas hujan dan lain-lain. Murid-murid ada contoh yang lain? Kalau ada, boleh kongsikan peribahasa yang kamu pernah dengar sebelum ini. Kaki ayam. Bagai isi dengan kuku. Bagaimana acuan begitu lagunya? Baiklah murid-murid, sekarang tibalah masa yang kamu nanti-nantikan. Kita akan mulakan kuis digital peribahasa menggunakan word wall. Sebelum itu, untuk lebih seronok, cikgu akan bahagi kamu semua kepada dua kumpulan ya. Ye, cuma ada cikgu. Peraturannya mudah saja, cikgu akan paparkan soalan peribahasa di skrin. Setiap kumpulan mesti menekan buzzer dengan pantas untuk dapatkan giliran menjawab. Adakah kamu semua sudah bersedia? Sudah, cikgu. Baik, kita mula sekarang. Bagai anjing dengan kucing. Bagai kacang, lupakan kulit. Pengantin itu bagai pinang dibelah dua. Tikus membaiki labu. Kerbau dicuci hidung. Permainan kuis sudah tamat. Tanya semua. Sebagai ganjaran yang boleh markah tinggi, cikgu ada hadiah. Yang lain jangan bersedih. Usaha lagi untuk kuis seterusnya. Baiklah kelas, sebelum kita tamatkan pembelajaran hari ini, cikgu ingin tahu apakah perkara baru yang kamu pelajari. Belajar cara menggunakan peribahasa dalam ayat yang betul. Kami belajar masa beberapa peribahasa, cikgu. Ya, betul. Peribahasa bukan sekadar untuk dihafal tetapi perlu difahami dan digunakan mengikut situasi yang sesuai. Peribahasa mencerminkan kebijaksanaan masyarakat Melayu dan membantu kita menyampaikan nasihat dengan cara yang lebih sopan dan berkesan. Jangan jadi seperti katak di bawah tempurung. Sebaliknya, rajinlah menimba ilmu dan berfikiran terbuka. Sebagai tugasan, cikgu mahu kamu pilih satu peribahasa dan bina satu perenggan pendek menggunakan peribahasa tersebut. Baik, cikgu. Kita akan bincangkan hasil kerja kamu dalam kelas akan datang. Terima kasih untuk kelas hari ini. Kita akan jumpa lagi kelas seterusnya. Jangan lupa siapkan tugasan cikgu beri ya.